Salam Sejahtera. Selamat datang ke dokumentari Hari Digital at PPD Machang. Hari ini kita akan melihat bagaimana teknologi digital diperkenalkan kepada pelajar, guru serta pengunjung digital at PPD Machang. Program ini menjadi jambatan kepada orang ramai dengan dunia digital yang semakin penting dalam kehidupan seharian. Di ruangan pameran, kita dapat melihat pelbagai teknologi menarik. Antaranya, pameran 3D printer yang menunjukkan cara mencetak objek nyata daripada reka bentuk digital. Terdapat juga pameran AI tools dan generate memperkenalkan kecerdasan buatan yang semakin popular hari ini. Pelajar dan pengunjung boleh mencuba pameran rakyat Dukit Inovasi Robot serta green screen podcast yang memberi pengalaman menciptakan dengan secara digital. Turut dipamerkan juga Field 5 iaitu platform pendidikan digital yang membantu murid dan guru dalam pembelajaran. Cabaran ada permainan robot sumo serta pelbagai permainan digital interaktif seperti FIFA, Google Etherland dan Microsoft Kodu Game. Semua aktiviti ini menunjukkan bahawa dunia digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kreativiti, pembelajaran dan inovasi. Melalui digital at PPD Machang, masyarakat didedahkan kepada peluang baru yang boleh digunakan untuk belajar, berniaga dan berkarya. Inilah langkah Machang menuju masa depan digital. Sekian dari saya, Iman Humaira, TVPSS SKH2. Terima kasih.